Dua-dua saya tak akan buat. Saya akan ajak dia duduk sekali. Kalau saya lah, saya jenis yang tak berapa takut sangat. Saya memang jerit dekat dia, lawan balik. Kita perlu takut benda yang lagi takut lah. Kita kena takut Tuhan yang satu. Okay, kalau saya sebab saya lelaki, for sure saya akan lawan lah. Saya lari, confirm saya lari. Kenapa awak lari? Kau hantu lah awak. Tak boleh, saya kan lawan, saya mesti dah lawan untuk awak sekali. I lari terus sebab I penakut. Takut. Lari weh. Tak nak, lari. I akan lari. Lari juga. Dua-dua saya tak akan buat. Saya akan ajak dia duduk sekali, lepak dengan saya sebab saya sangatlah lonely. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Saya rasa hantu ni depends lah. Kalau macam pocong tu, kalau saya takut saya lari lah. Kalau benda yang saya nampak boleh lawan, saya lawan. Normal macam kawan saya sebelah ni rasanya dia takut. Kalau saya pun tengok jenis hantu kak. Kalau toyol mungkin lawan balik kot. Tapi kalau pocong semua mungkin lari lah. Memang dalam kepala fikir nak lari je lah. Here I come. Kita, sebab kita lelaki kan, kita fight lah, kita fight. Betul. Kalau hantu tu ada depan mata sekarang, kita buka langkah lah, pergi. Baru sikit.